Ramai betul manusia tak berpelajaran kat sini. Bersihkan tempat ni pun tak reti. Di tangga sebuah pencakar langit di Jalan Pinang, Kuala Lumpur, satu tamparan deras hinggap di pipi seorang wanita berusia 60-an. Wanita itu memegang pipinya yang merah meronak akibat bengkak, lalu terduduk lemah di lantai. Yang melempangnya ialah pengarah sebuah firma guaman yang terletak di tingkat 5 bangunan tersebut. Manakala wanita yang dilempang itu pula hanyalah seorang pekerja pembersihan separuh masa yang bekerja di bangunan tersebut. Saya minta maaf, Encik. Selepas ini saya akan lebih berhati-hati, kata wanita pembersih itu. Walaupun dia tidak melakukan sebarang kesalahan, dia tetap meminta maaf kepada peguam tersebut demi menjaga pekerjaannya. Sambil menekap ketulan ais pada pipinya yang bengkak untuk mengurangkan rasa sakit, air mata wanita tua itu gugur perlahan-lahan. Di sudut koridor, seorang wanita muda berdiri kaku menyaksikan kejadian yang menyayat hati itu. Wanita itu ialah Syuhada, menantu kepada wanita pembersih tersebut. Dia datang ke bangunan itu dengan niat untuk menyerahkan wang belanja bulanan dan mengajak ibu mertuanya makan malam bersama, tetapi dia tidak menyangka akan menyaksikan kejadian yang begitu kejam di hadapan matanya sendiri. Sampul surat berisi wang belanja yang dipegang erat oleh Syuhada terjatuh ke lantai tanpa disedarinya. Namun, dia langsung tidak berniat untuk mengutipnya. Dia hanya merenung belakang peguam yang sedang berjalan pergi dengan penuh keangkuhan dengan pandangan yang sangat dingin, teramat dingin. Sesuatu yang dipendamnya dan ditahannya selama 10 tahun akhirnya hancur berkecai bagai kaca yang terhempas ke batu. Satu senyuman yang sangat menyeramkan terukir di bibir Syuhada. Adakah bangunan ini berharga 250 juta ringgit? Tepat 2 hari kemudian, pemilik bangunan tersebut bertukar tangan secara rasmi. Tiada siapa yang mengetahui nama pemilik baharu menara tersebut. Apa yang sebenarnya berlaku antara peguam yang angkuh itu dengan menantu wanita pembersih tersebut? Sebelum kita memulakan kisah yang penuh dramatik ini, sila tekan butang langgan dan tanda suka di bawah video ini. Sokongan kecil anda amat bermakna bagi saya dan memberi saya kekuatan untuk terus berkongsi kisah-kisah menarik. Dengan penuh rasa penghargaan, mari kita mulakan kisah hari ini. Pada hari Khamis, jam 10 pagi, Syuhada mengeluarkan beberapa keping wang kertas baharu bernilai RM100 dari bank. Dia memasukkannya ke dalam sampul surat putih, lalu menyimpannya di dalam poket beg tangannya. Ini merupakan rutin mingguan yang tidak pernah berubah sejak beberapa tahun lalu. Di sebuah kafe kecil berhampiran Jalan Bukit Bintang, dia memesan secawan kopi hitam dan menghubungi ibu mertua. Boleh kita makan tengah hari bersama hari ini? Dari talian sebelah sana. Suara lembut ibu mertuanya, Makcik Aminah, kedengaran. Syu, kamu datang lagi ke? Minggu lepas kan kamu dah datang. Tidak mengapa, ibu. Syu cuma rindu nak tengok wajah ibu. Talian senyap seketika. Syuhada dapat merasakan ibu mertuanya seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Baiklah, kalau begitu, kita jumpa di lobi bangunan pukul 12 tengah hari ya. Setelah memutuskan talian, Syuhada merenung keluar tingkap. Pancaran matahari pagi menerangi kota Kuala Lumpur. 10 tahun lalu, hari pertama dia melangkah kaki ke rumah keluarga suaminya. Cuaca juga redup seperti hari ini. Ketika berusia 25 tahun, Syuhada yang tidak memiliki apa-apa dikahwini oleh Khairul dan Makcik Aminah melayannya dengan sangat dingin. Anak saya lulusan universiti ternama, tapi kamu cuma ada diploma kolej swasta kecil dari keluarga miskin. Layak ke kamu jadi menantu dalam keluarga ini? Kata-kata kesat dilemparkan hampir setiap hari. Namun, Syuhada tetap bersabar. Dia tahu betapa periknya hidup Makcik Aminah yang membesarkan suaminya seorang diri. Selepas kehilangan suami pada usia muda, Makcik Aminah bekerja sebagai pembantu kedai makan hingga menjadi orang gaji untuk menyara anaknya ke Menara Gading. Syuhada cuba memahami bahawa kepahitan masa lalu Makcik Aminah yang membuatkannya meluahkan kata-kata tajam itu. Namun, perubahan kecil mula berlaku 7 tahun lalu. Sewaktu Syuhada jatuh sakit akibat demam panas selama 3 hari, Makcik Aminah dengan perlahan-lahan datang membawa semangkuk bubur ayam panas untuknya. Makanlah ni. Badan kena ada makanan hangat baru boleh sembuh. Sejak saat itu, pandangan Makcik Aminah terhadapnya mula melembut dari hari ke hari. 5 tahun lalu, apabila Syuhada melahirkan anaknya, Yusuf, Makcik Aminah setia berada di sisi katil hospital sepanjang malam dan menggenggam erat tangan Syuhada. Terima kasih, Syu. Kamu menantu yang sangat baik. Ibu bangga dengan kamu.
Syuhada tidak akan pernah melupakan air mata yang mengalir di pipi ibu mertuanya pada hari itu. Kini, selepas 10 tahun berlalu, hubungan mereka sudah rapat seperti ibu dan anak kandung. Namun, Makcik Aminah tetap enggan berhenti bekerja sebagai pekerja pembersihan. Ibu lebih selesa bekerja begini. Ibu tak mahu menyusahkan kamu berdua. Walaupun Syuhada berkali-kali memujuknya untuk berhenti, Makcik Aminah tetap dengan keputusannya yang keras kepala itu. Makcik Aminah sudah bekerja sebagai pekerja pembersihan di sebuah bangunan yang dikenali sebagai Menara Perdana di tengah-tengah Kuala Lumpur selama 10 tahun. Syuhada mengeluarkan cermin kecil dari beg tangannya untuk membetulkan solekannya. Dia memakai kemeja tee biasa yang dibeli di pasar raya dan seluar jeans. Beg tangannya sahaja yang berjenama mewah, namun dia sengaja memilih reka bentuk yang ringkas dan tidak menonjol. Sejak berkahwin 10 tahun lalu, Syuhada sentiasa menjalani hidup sebagai seorang suri rumah yang sangat biasa. Suaminya, Khairul, hanyalah seorang ketua bahagian di sebuah syarikat kecil dengan gaji bulanan sebanyak RM4,500. Anak mereka, Yusuf, merupakan murid tahun 2 yang sangat meminati sukan bola sepak. Mereka hidup bahagia di sebuah flat kos rendah. Sebuah keluarga yang sangat sederhana, sekurang-kurangnya itulah yang dilihat oleh orang luar. Tiba-tiba, telefon bimbit Syuhada berbunyi. Nama pemanggil ialah Taufik, setiausaha peribadi yang sentiasa membantunya selama ini. Puan Pengarah, adakah Puan mahu saya bentangkan laporan prestasi suku tahun ini? Tidak mengapa hari ini, Taufik. Mari kita berjumpa di pejabat esok pagi. Baiklah, Puan. Bagaimana pula dengan hartanah di Jalan Ampang yang kita bincangkan tempoh hari? Adakah Puan sudah membuat keputusan? Belum lagi. Saya mahu menelitinya secara perlahan-lahan. Selepas memutuskan talian, Syuhada mengeluh kecil. Tiada siapa yang tahu. Suami, ibu mertua, malah saudara mara di kampung langsung tidak mengetahui identiti sebenar Syuhada. Dia sebenarnya adalah pewaris tunggal kepada arwah Tan Sri Ramli, pengasas kumpulan kencana yang mewarisi harta pusaka bernilai lebih daripada 2 bilion ringgit. Dia juga merupakan seorang usahawan yang menguruskan syarikat pelaburan tertutup bernama Pelaburan Kencana dengan dana tahunan sebanyak 500 juta ringgit selain memiliki beberapa bangunan komersial di sekitar Kuala Lumpur secara rahsia. Syuhada menyembunyikan perkara ini selama 10 tahun kerana dia pernah dikhianati berkali-kali oleh orang sekelilingnya yang hanya mahukan wangnya ketika dia berusia 20-an. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mendedahkan kekayaannya sehinggalah dia menemui seseorang yang benar-benar menyayanginya seadanya bukan kerana hartanya. Dan orang itu ialah Khairul, seorang pekerja biasa yang sangat jujur, penyayang dan ikhlas. Khairul menyintai Syuhada sebagai seorang manusia biasa dan dia adalah orang pertama yang berbuat demikian. Begitu juga dengan Makcik Aminah. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu mertuanya sejak 7 tahun lalu adalah benar-benar ikhlas. Makcik Aminah menyayanginya bukan kerana wang, tetapi melayannya seperti anak perempuan sendiri. Syuhada amat menghargai keikhlasan itu. Disebabkan itulah dia terus menyembunyikan identitinya. Jam menunjukkan pukul 11.30 pagi. Syuhada bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke Menara Perdana. Seperti biasa, dia merancang untuk menyerahkan wang belanja bulanan kepada ibu mertuanya dan makan tengah hari bersama di kedai makan berhampiran. Namun, Syuhada tidak tahu bahawa hari Khamis ini bukanlah hari Khamis yang biasa. Hari ini akan menjadi hari di mana segala yang dibinanya selama 10 tahun akan runtuh dan saat untuk dia mendedahkan identiti sebenarnya telah tiba. Menara Perdana yang berketinggian 20 tingkat berdiri megah di tengah-tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur memantulkan sinaran matahari pagi. Syuhada melangkah masuk ke lobi bangunan lalu menghantar mesej kepada ibu mertuanya. Ibu, Shu sudah sampai. Shu tunggu di tangga tingkat 5 ya. Tidak lama kemudian, ibu mertuanya membalas. Baiklah, tunggu sekejap ya. Ibu datang sekarang. Syuhada memilih untuk menggunakan tangga kerana ibu mertuanya sedang membersihkan kawasan di tingkat 5. Langkah kakinya terasa ringan semasa mendaki anak tangga. Namun, sebaik sahaja dia menjejakkan kaki di tingkat 5, segala-galanya seolah-olah membeku. Sebenarnya Syuhada sudah merasakan ada sesuatu yang tidak kena sejak 2 minggu lalu. Pada hari Khamis minggu itu, selepas selesai bercakap dengan ibu mertuanya di telefon, dia mendapati suara Makcik Aminah kedengaran sangat berbeza. Shu, hari ini ibu sibuk sangat. Mungkin kita tak dapat jumpa. Ibu okey ke?
Suara ibu macam lain saja. Tak ada apa-apalah. Ibu cuma selesema sikit. Namun, Makcik Aminah bukanlah seorang yang mudah jatuh sakit. Sepanjang 10 tahun ini, dia tidak pernah mengadu sakit. Merasa bimbang, Syuhada menghubungi ibu mertuanya sekali lagi keesokan harinya. Ibu, Syu risau sangat dengan suara ibu semalam. Boleh kita jumpa sekejap hari ini? Kan ibu dah kata ibu okey. Kalau kamu kerap sangat datang, ibu rasa segan pula. Akhirnya, Syuhada berjaya memujuk ibu mertuanya untuk berjumpa di sebuah kedai kopi berhampiran Menara Perdana. Makcik Aminah tersenyum seperti biasa, tetapi Syuhada perasan ada sesuatu yang tidak kena. Bahu kirinya kelihatan sedikit kaku apabila bergerak. Ibu, bahu ibu cedera ke? Oh, ini ke? Hari itu ibu terjatuh sikit kat tangga. Tak ada apa-apalah, nanti baiklah ni. Namun, mata Makcik Aminah tidak berani memandang tepat ke arah Syuhada. Syuhada dapat merasakan ibu mertuanya sedang berbohong. Ibu dah pergi klinik? Tak payahlah. Tampal koyok sikit nanti, eloklah. Selepas keluar dari kedai kopi, Syuhada memerhatikan langkah kaki ibu mertuanya dari belakang. Jalannya kelihatan sangat berhati-hati, seolah-olah sedang ketakutan dan sentiasa memerhatikan keadaan sekeliling. Malam itu, Syuhada tidak dapat melelapkan mata. Pada hari Khamis minggu berikutnya, Syuhada sengaja datang ke Menara Perdana tanpa menghubungi ibu mertuanya terlebih dahulu. Di lobi tingkat bawah, dia terserempak dengan Kak Rosnah, rakan sekerja Makcik Aminah yang sudah bekerja bersama selama 20 tahun. Kak Rosnah, apa khabar? Syuhada. Kamu datang nak jumpa Aminah ke? Ya, Kak. Tapi sejak akhir-akhir ini Syu tengok ibu macam ada masalah. Ada apa-apa berlaku ke? Wajah Kak Rosnah terus berubah menjadi muram. Dia melihat sekeliling sebelum membawa Syuhada ke sudut yang agak sunyi. Syuhada, sebenarnya akak pun risau sangat dengan Aminah. Kenapa, Kak? Aminah kebelakangan ini macam takut sangat nak bersihkan tingkat 5. Sebelum ini dia tak pernah macam itu. Jantung Syuhada mula berdegap-degup kencang. Ada apa kat tingkat 5 tu, Kak? Kak Rosnah memperlahankan suaranya. Ada peguam baharu yang berpindah masuk ke tingkat 5 tu. Nama firmanya Tetuan Solusi Saksama. Peguam tu selalu sangat cari pasal dengan Aminah. Cari pasal macam mana, Kak? Dia selalu bising kata tandas kotor lah. Ada habuk kat koridor lah. Padahal kita semua tahu betapa bersihnya Aminah buat kerja. Pandangan mata Syuhada mula menjadi dingin. Adakah nama peguam itu Farhan Hashim? Dia nampak macam dalam lingkungan awal 40 dan selalu bangga dengan kelulusannya. Ya, betul. Itulah namanya. Tapi Aminah cuma mampu bersabar sebab dia takut kena buang kerja. Pada usia kami begini, susah nak cari kerja lain. Air muka Kak Rosnah jelas menunjukkan rasa simpati. Syuhada mengangguk perlahan. Kak Rosnah, adakah peguam itu pernah naik tangan pada ibu? Akak tak pernah nampak dia pukul, tapi dia selalu guna bahasa yang sangat kasar. Dia kata Aminah orang tua tak guna dan tak tahu buat kerja. Syuhada mengepal penumbuknya dengan rapat sehingga kukunya mencengkam tapak tangan, tetapi dia langsung tidak merasakan kesakitan. Baiklah, Kak Rosnah. Terima kasih sebab beritahu Syu. Syuhada, tolong jangan beritahu Aminah yang akak bicarakan perkara ini ya. Kalau dia tahu, mesti dia marah akak. Jangan risau, Kak. Syu akan selesaikan perkara ini secara diam-diam. Syuhada berpisah dengan Kak Rosnah lalu menaiki lift ke tingkat 5. Koridor tingkat 5 itu sangat bersih tanpa sebarang habuk. Ini membuktikan betapa amanahnya ibu mertuanya menjalankan tugas. Di hujung koridor, kelihatan papan tanda Tetuan Solusi Saksama. Di sebalik pintu kaca, kelihatan seorang lelaki memakai sut mewah sedang bercakap di telefon dengan suara yang sangat kuat sambil ketawa berdekah-dekah. Siapapun pemilik bangunan ni, mana layak nak tegur saya. Saya bayar sewa RM 90,000 sebulan tahu tak? Hahaha. Syuhada memerhatikan lelaki itu dari jauh dengan pandangan yang penuh analisis. Jam tangan mewah, kasut kulit mahal, namun hujung lengan sutnya kelihatan sedikit lusuh. Lelaki ini hanyalah seorang yang cuba menunjuk-nunjuk, tetapi sebenarnya tidak mempunyai kestabilan kewangan yang kukuh. Syuhada beredar dari situ. Sepanjang perjalanan pulang, fikirannya sarat dengan pelbagai persoalan. Suara ibu mertuanya yang pelik, kecederaan di bahu, kebimbangan Kak Rosnah dan suara ketawa angkuh Farhan Hashim sentiasa terngiang-ngiang di telinganya. Syuhada nekat untuk menyiasat sendiri pada hari Khamis berikutnya.
Sebab itulah dia berada di tangga tingkat 5 pada hari ini dan di hadapan matanya satu kejadian yang amat kejam sedang berlaku. Suara jeritan lelaki bergema dari koridor. "Perempuan tua, kau buat kerja macam mana ni? Tandas masih kotor. Minggu lepas aku dah cakap bersihkan mangkuk tandas sampai berkilat. Kau tak faham bahasa ke?" Syuhada menyembunyikan diri di sebalik dinding koridor untuk melihat keadaan. Farhan Hashim sedang berdiri tegak di hadapan ibu mertuanya dengan wajah yang bengis. Mak Cik Aminah menundukkan kepalanya sambil memegang batang mop dengan erat. "Saya minta maaf, Encik. Saya akan bersihkan sekali lagi dengan segera." "Sekali lagi? Mood aku dah rosaklah disebabkan kau." Suara Farhan semakin meninggi. Beberapa orang pekerja dari pejabat berhampiran membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi, namun mereka segera menutupnya kembali kerana takut terlibat. Mereka semua memilih untuk berpura-pura tidak nampak. "Saya sentiasa melakukan yang terbaik untuk memastikan semua kawasan bersih, Encik Peguam," kata Mak Cik Aminah dengan suara yang menggeletar. Wanita tua yang telah melalui pelbagai kesukaran hidup selama 62 tahun itu kini kelihatan sangat lemah di hadapan peguam tersebut. "Yang terbaik? Ini kau kata yang terbaik? Kalau pekerja pembersihan pun tak reti nak bersihkan tandas, apa guna kau kerja kat sini?" Farhan melangkah setapak ke hadapan. Mak Cik Aminah berundur sehingga badannya rapat ke dinding. "Pekerja malas macam, kau ni patut aku laporkan pada pengurusan bangunan supaya kau kena buang kerja serta-merta. Encik Peguam, tolonglah jangan buat begitu." Saya merayu. "Saya akan bekerja lebih keras lagi selepas ini." "Merayu? Kau tahu tak aku bayar sewa RM90,000 sebulan kat sini? Ada ke penyewa lain yang bayar sebanyak aku kat bangunan ni?" Wajah Farhan kelihatan sangat hodoh kerana dipenuhi perasaan bongkak. Dia adalah contoh manusia yang hanya berani menunjukkan kuasa di hadapan golongan yang lemah. "Saya minta maaf. Encik, saya minta maaf." Mak Cik Aminah terus menundukkan kepalanya berkali-kali. Maruah seorang wanita yang hidup jujur sepanjang hayatnya kini dipijak-pijak begitu sahaja. Pada ketika itu, seorang pekerja wanita muda dari pejabat sebelah memberanikan diri bersuara dengan perlahan. "Encik, Mak Cik ni dah minta maaf banyak kali. Dahlah tu. Kesian dia." Pandangan Farhan terus beralih tajam ke arah wanita muda itu. "Apa masalah kau? Jangan sibuk jaga tepi kain orang." Wanita muda itu tidak berani berkata apa-apa lagi, lalu segera masuk ke dalam pejabatnya. Farhan kembali menghadap Mak Cik Aminah. "Aku ni orang sibuk, jangan nak rosakkan hari aku. Lepas ni buat kerja betul-betul." Mendengar kata-kata itu, Mak Cik Aminah dengan penuh keberanian menjawab, "Saya sentiasa melakukan yang terbaik. Untuk tugas saya," dahi Farhan berkerut. "Berani kau melawan cakap peguam?" Dan pada saat itu juga, satu tamparan yang sangat kuat hinggap di pipi Mak Cik Aminah. Bunyi tamparan itu bergema di seluruh koridor. Kepala Mak Cik Aminah terteleng ke tepi. Dia hampir terjatuh tetapi sempat berpaut pada dinding. Dia memegang pipinya yang merah sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Sampul surat putih yang dipegang oleh Syuhada terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai tanpa sebarang bunyi. Dalam fikiran Syuhada, hanya bunyi tamparan itu sahaja yang berulang-ulang kali kedengaran. Memori 10 tahun lalu, sewaktu Mak Cik Aminah melayannya dengan dingin kembali menerpa. Memori 7 tahun lalu, ketika Mak Cik Aminah membuatkannya bubur ayam semasa dia sakit juga muncul. Dan memori 5 tahun lalu, di mana Mak Cik Aminah menggenggam erat tangannya semasa melahirkan Yusuf juga kembali segar. Dan sekarang, wanita tua yang disayanginya itu terpaksa menahan tamparan dan penghinaan semata-mata kerana takut kehilangan pekerjaan. Sesuatu di dalam diri Syuhada hancur berkecai. Topeng sebagai seorang suri rumah biasa yang dipakainya selama 10 tahun, kini berkeping-keping runtuh ke tanah. "Sebab itulah kau cuma layak jadi pekerja pembersihan di sini sepanjang hidup kau." Farhan mendengus kasar lalu melangkah masuk ke dalam pejabatnya, menghempas pintu kaca dengan kuat. Mak Cik Aminah berdiri kaku di dinding untuk seketika sebelum perlahan-lahan mengutip batang mop yang terjatuh. Tangannya kelihatan menggeletar hebat. Syuhada tidak dapat menggerakkan kakinya. Dia mahu berlari ke arah ibu mertuanya dan memeluknya erat, tetapi dia berasa kaku. Kemarahan yang amat dingin menjala ke seluruh badannya. Pandangan mata Syuhada telah berubah sepenuhnya. Pandangan seorang pewaris kumpulan kencana yang menguasai aset berbilion ringgit telah kembali. Minda seorang pelabur yang tajam kini mula mengatur strategi.
Syuhada mengeluarkan telefon bimbitnya dan menghantar mesej kepada Taufik. Taufik, dapatkan semua maklumat tentang menara perdana di Jalan Pinang. Pemiliknya, nilai pasaran dan kemungkinan untuk dijual. 3 minit kemudian, Taufik membalas. Pemiliknya ialah Datuk Hashim. Nilai pasaran dianggarkan sekitar 250 juta ringgit. Ada khabar angin mengatakan dia sedang menghadapi masalah aliran tunai yang serius. Adakah Puan mahu saya siasat lebih lanjut? Senyuman dingin terukir di bibir Syuhada. Siasat dengan segera. Pastikan kita boleh membeli bangunan ini dalam masa 48 jam. Baik, Puan Pengarah. Syuhada menyimpan kembali telefonnya ke dalam poket, lalu memandang ke arah ibu mertuanya yang telah masuk semula ke dalam tandas untuk menyambung tugasnya. Hati Syuhada sangat pedih melihat keadaan itu, namun pada masa yang sama, satu pelan tindakan yang sangat rapi telah terbentuk di dalam fikirannya. Seketika kemudian, Makcik Aminah keluar dari tandas. Syuhada berjalan memutar ke arah bertentangan dan mendaki anak tangga seolah-olah dia baru sahaja sampai di situ. Ibu! Makcik Aminah terkejut lalu berpaling. Dia cuba mengukir senyuman, namun pipi kirinya kelihatan merah bengkak. Syu, kamu dah sampai ke? Kerja ibu dah hampir siap ni. Tunggu sekejap ya. Ibu, kenapa dengan pipi ibu tu? Tanya Syuhada sambil menghampirinya. Makcik Aminah segera menutup pipinya dengan tangan. Oh, ini ke? Tadi pagi ibu terlanggar pintu. Tak ada apa-apalah. Itu adalah satu pembohongan. Namun, Syuhada berpura-pura mempercayainya. Betul ke ni ibu? Tak payah pergi klinik ke? Tak payah, ibu okeylah. Menantu ibu ni risau sangat. Makcik Aminah menggenggam tangan Syuhada dan tangannya terasa sangat dingin dan menggeletar. Syu, mari kita pergi makan. Perut ibu pun dah lapar ni. Kedua-duanya berjalan menuruni anak tangga bersama-sama, keluar dari bangunan menuju ke kedai makan asam pedas berhampiran. Sepanjang waktu makan, Makcik Aminah lebih banyak mendiamkan diri. Biasanya dia akan bercerita tentang Yusof atau jiran-jiran di flat mereka. Tetapi hari ini dia kelihatan sangat tidak bermaya, malah hendak mengunyah makanan pun kelihatan sukar bagi dirinya. Ibu Syu selalu cakap dengan ibu, kenapa ibu tak mahu berhenti kerja sahaja? Tanya Syuhada dengan berhati-hati. Makcik Aminah menggelengkan kepalanya. Syu, ibu kena terus bekerja. Ibu tak mahu menyusahkan kamu berdua. Kenapa pula menyusahkan? Kita kan boleh tinggal bersama-sama. Tak mengapalah, ibu lebih selesa tinggal sendiri. Lagipun ibu suka bekerja, boleh jumpa kawan-kawan. Suara Makcik Aminah kedengaran sangat lemah. Syuhada tidak memaksa lagi kerana dia tahu masa untuk bertindak belum tiba. Sebelum berpisah, Makcik Aminah memegang erat tangan Syuhada dengan pandangan yang sangat serius. Syu, kalau ada apa-apa berlaku di bangunan ini, tolong jangan masuk campur ya. Janji dengan ibu. Kenapa? Ibu, apa-apa yang berlaku di tempat kerja ibu, biar ibu selesaikan sendiri. Kalau kamu masuk campur, nanti keadaan jadi lebih rumit. Syuhada mengangguk perlahan. Baiklah ibu. Namun, dalam hatinya, segalanya sudah diputuskan. Selepas berpisah dengan ibu mertuanya, Syuhada duduk di sebuah kafe berhampiran dan menghubungi Taufik melalui telefon. Taufik, utamakan pembelian menara perdana sekarang juga. Baik, Puan Pengarah. Berapakah had maksimum bajet untuk pembelian ini? Tiada had bajet. Beli bangunan itu tidak kira berapapun harganya. Faham, Puan? Saya akan laporkan perkembangannya dalam masa 48 jam. Syuhada memutuskan talian lalu memandang menara perdana yang tersergam indah dari jauh. Ibu, percayalah pada Syu, bisik Syuhada perlahan. Naluri usahawannya yang telah lama tidur kini telah bangkit sepenuhnya. Dan kali ini, ia bukan sekadar pelaburan untuk mengaut keuntungan, tetapi untuk melindungi orang yang disayanginya. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, fikiran Syuhada sangat bercelaru. Pipi merah bengkak ibu mertuanya dan tangannya yang menggeletar sentiasa bermain di minda. Jam 6 petang, dia sampai di rumah. Suaminya, Khairul, sedang duduk di sofa menonton televisyen. Syu dah balik. Macam mana jumpa ibu tadi? Ibu okey? Tanya Khairul dengan senyuman mesra. Syuhada terdiam seketika. Dia berfikir sama ada mahu memberitahu Khairul atau tidak.
Namun, dia tahu Khairul adalah seorang yang sangat baik, tetapi tidak mempunyai kuasa untuk menyelesaikan masalah sebegini. Jika diberitahu, ia hanya akan membuatkan Khairul berasa serba salah antara ibu dan isterinya. Ya, ibu sihat saja, jawab Syuhada ringkas sebelum masuk ke dalam bilik tidur. Syuhada menanggalkan beg tangannya lalu melihat cermin. Wajah seorang suri rumah biasa terpapar di situ, namun pandangan matanya sangat tajam, sama seperti pandangan matanya 10 tahun lalu semasa dia berhadapan dengan ahli lembaga pengarah kumpulan kencana yang cuba mempermainkannya. Pada waktu makan malam, Syuhada menyediakan hidangan seperti biasa. Sup ayam dan telur dadar diletakkan di atas meja. Khairul dan Yusuf duduk makan bersama. Ibu, hari ini Yusuf ada perlawanan bola sepak kat sekolah. Kelas Yusuf menang tahu, kata Yusuf dengan penuh teruja. Wah, hebatnya anak ibu. Ada cedera tak? Tak ada, Yusuf okey. Tapi ibu, kenapa muka ibu nampak lain hari ini? Ibu ada masalah ke? Tanya budak lelaki berusia 8 tahun itu dengan pandangan yang tajam. Syuhada tersenyum lalu mengusap rambut anaknya. Tak ada apa-apalah, sayang. Ibu cuma penat sikit. Jom makan. Selepas selesai membasuh pinggan mangkuk, fikiran Syuhada terus berjalan lancar. Dia mula merancang bagaimana untuk mengambil alih menara perdana, mengapa Datuk Hashim menghadapi masalah kewangan dan apakah kelemahan Peguam Farhan Hashim. Malam itu, selepas suami dan anaknya melelapkan mata, Syuhada masuk ke dalam bilik bacaannya yang kecil. Di dalam bilik itu, terdapat rak buku yang penuh dengan buku pengurusan perniagaan dan sebuah komputer riba di atas meja kerja. Khairul jarang masuk ke dalam bilik ini kerana dia sentiasa menghormati ruang peribadi isterinya. Syuhada membuka komputer riba dan mula mencari maklumat tentang menara perdana. Bangunan berusia 14 tahun itu mempunyai keluasan keseluruhan kira-kira 16,500 meter persegi. Pemiliknya, Datuk Hashim, ialah seorang usahawan hartanah yang pernah berjaya dalam lingkungan usia 50-an. Namun, laporan berita kebelakangan ini mendedahkan bahawa dia mengalami kerugian besar dalam pelaburan lain. Anaknya yang mengusahakan sebuah syarikat permulaan teknologi telah diisytiharkan muflis setahun lalu selepas kerugian sebanyak 100 juta ringgit. Disebabkan itulah Datuk Hashim terpaksa menjual menara perdana untuk melunaskan hutang bank. Ini peluang keemasan, bisik Syuhada. Kemudian, dia mencari maklumat tentang Farhan Hashim pula. Lulusan undang-undang dari universiti terkemuka, pernah bekerja di firma guaman besar sebelum menubuhkan Tetuan Solusi saksama 3 tahun lalu. Walaupun dari luar kelihatan sangat berjaya, firma itu sebenarnya hanyalah sebuah firma kecil yang hanya mempunyai 2 orang pekerja. Sewa bulanan sebanyak RM90,000 pastinya menjadi bebanan yang sangat berat buat dirinya. Keangkuhannya hanyalah satu topeng untuk menutup kelemahan diri. Syuhada merenung skrin komputer dengan pandangan yang dingin. Lelaki ini tidak boleh dilepaskan begitu sahaja. Menghalaunya keluar dari bangunan tidak mencukupi untuk membalas tamparan dan penghinaan yang diterimanya oleh Makcik Aminah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Syuhada menghubungi Taufik sekali lagi. Taufik, siasat kedudukan kewangan Datuk Hashim dengan lebih terperinci. Adakah dia benar-benar terdesak untuk menjual bangunan itu? Baik, Puan Pengarah. Maklumat itu akan saya sediakan sebelum esok pagi. Bagus. Pastikan kita boleh menandatangani kontrak pembelian dalam masa 48 jam. Menurut anggaran saya, nilai bangunan itu sekitar 250 juta ringgit. Tetapi memandangkan dia sangat terdesak, kita mungkin boleh mendapatkannya pada harga sekitar 240 juta ringgit. Saya tidak peduli tentang harga. 250 juta atau 260 juta sekalipun tidak menjadi masalah. Yang penting ialah kita mendapat hak milik penuh dengan secepat mungkin. Taufik agak terkejut mendapat nada suara Syuhada yang sangat tegas. Puan Pengarah, maafkan saya jika saya bertanya, tetapi adakah ada sebab peribadi mengapa Puan begitu tergesa-gesa untuk membeli bangunan ini? Wajah Makcik Aminah yang sedang memegang pipinya kembali terbayang di ruang mata Syuhada. Ya, ada sebab peribadi. Saya akan terangkan kemudian. Baiklah, Puan. Saya akan laksanakan arahan Puan dengan segera. Segala urusan akan dibuat atas nama Syarikat Kencana Perdana SDNBHD untuk memastikan identiti Puan tidak terdedah. Bagus, Taufik. Pastikan perkara ini tidak bocor kepada sesiapa pun. Selepas memutuskan talian, Syuhada bersandar pada kerusinya dengan perasaan yang bercampur baur.
Ini adalah kali pertama dia merasakan kembali ketegangan dunia perniagaan selepas 10 tahun menyepikan diri. Namun kali ini, ia bukan untuk keuntungan perniagaan, tetapi demi melindungi maruah ibu mertuanya. Syuhada membuka laci meja kerjanya lalu mengeluarkan sekeping gambar lama. Gambar dia bersama arwah bapanya, Tan Sri Ramli. Ayah, adakah apa yang Syu lakukan ini betul? Dalam gambar itu, bapanya sedang tersenyum mesra. Kata-kata bapanya semasa hidup kembali terngiang-ngiang di telinganya. Syu, wang itu boleh menjadi racun atau penawar, bergantung kepada bagaimana kita menggunakannya. Jika kamu menggunakannya untuk menegakkan keadilan, maka wang itu akan menjadi alat yang sangat berguna. Syuhada menyimpan kembali gambar tersebut lalu menutup komputer ribanya. Dia melangkah masuk ke dalam bilik tidur dan melihat suaminya sedang tidur nyenyak. Wajah Khairul kelihatan sangat tenang tanpa mengetahui apa-apa tentang badai yang bakal melanda kehidupan mereka yang tenang selama 10 tahun ini. Namun, Syuhada tidak menyesal dengan keputusannya. Keesokan paginya, Syuhada bangun seawal jam 6 pagi untuk menyediakan sarapan dan bekal makanan buat suami dan anaknya. Syu nak keluar ke hari ini? Nampak kemas semacam saja. Tanya Khairul semasa bersarapan. Ya, abang. Syu nak jumpa kawan lama yang dah lama tak jumpa, jawab Syuhada dengan tenang. Pembohongan yang telah dipraktikkannya selama 10 tahun ini terasa sangat mudah demi menjaga ketenteraman keluarganya. Eloklah kalau begitu. Pergi berseronok ya. Malam nanti abang beli makanan luar sahaja. Terima kasih abang. Selepas menghantar suami dan anaknya pergi, Syuhada terus bersiap-siap. Dia tidak memakai kemeja T dan seluar jeans biasa. Sebaliknya dia mengeluarkan sepasang sut hitam, kemeja putih dan kasut tumit tinggi jenama mewah dari bahagian paling dalam almari pakaiannya. Apabila melihat cermin, dia melihat kembali imej dirinya sebagai seorang pewaris kumpulan kencana yang berkarisma dengan rambut yang disanggul kemas dan solekan nipis. Dia keluar dari rumah menuju ke pejabat pelaburan kencana yang terletak di sebuah bangunan berhampiran Jalan Ampang. Sebaik sahaja melangkah masuk ke pejabat, Taufik sudah sedia menunggunya dengan pelbagai dokumen di atas meja mesyuarat. Puan Pengarah, segala-galanya berjalan lancar. Datuk Hashim telah bersetuju untuk menjual menara perdana pada harga RM240 juta dengan syarat urusan pemindahan hak milik diselesaikan dalam masa seminggu. Baik. Pastikan, kontrak itu ditandatangani hari ini atas nama Kencana Perdana SDN Behadi. Baik, Puan. Cuma ada satu syarat tambahan dari Datuk Hashim. Dia meminta agar kita tidak membuang mana-mana kaki tangan pengurusan sedia ada dan merahsiakan pertukaran pemilik ini selama seminggu demi menjaga maruahnya. Tidak mengapa. Seminggu sudah mencukupi untuk saya membuat persiapan. Syuhada membaca setiap butiran kontrak dengan teliti sebelum menandatanganinya. Taufik, dapatkan juga maklumat lengkap tentang firma guaman Farhan Hashim. Taufik menyerahkan satu lagi fail dokumen kepada Syuhada. Tetuan solusi saksama ditubuhkan 3 tahun lalu. Pendapatan purata bulanan mereka adalah sekitar RM150,000 sedangkan sewa bulanan pejabat mereka di Menara Perdana ialah RM90,000. Ini bermakna mereka hampir tidak mempunyai keuntungan bersih. Tambahan pula, Peguam Farhan Hashim mempunyai hutang judi yang tidak berlesen sebanyak RM1,005 juta. Syuhada tersenyum sinis. Peguam yang angkuh ini rupa-rupanya sedang berada di ambang muflis dan menggunakan kelemahannya untuk membuli orang yang lemah. Simpan maklumat ini baik-baik, Taufik. Ia akan menjadi sangat berguna nanti. Baik, Puan Pengarah. Setelah selesai urusan di pejabat, Syuhada keluar untuk bertemu dengan ibu mertuanya sekali lagi di Menara Perdana pada hari Khamis itu. Sebelum bertemu dengan Makcik Aminah, Syuhada pergi ke tingkat bawah untuk berjumpa dengan Kak Rosnah. Kak Rosnah, Syu nak tanya, adakah bangunan ini mempunyai rakaman kamera litar tertutup di tingkat 5? Kak Rosnah terkejut mendengar pertanyaan itu. Ada, Syuhada. Di setiap tingkat ada 3 kamera litar tertutup. Di koridor, di lift dan di luar tandas. Rakamannya disimpan di bilik kawalan tingkat bawah tanah. Adakah Kak Rosnah kenal dengan pengurus bangunan di situ? Kenal sangat. Encik Sulaiman dah bekerja di sini selama 5 tahun. Dia seorang yang baik dan selalu bertolak ansur dengan kami. Boleh tak Kak Rosnah tolong minta Encik Sulaiman buat salinan rakaman kejadian hari Khamis minggu lepas di tingkat 5. Terutamanya bahagian peguam itu mencederakan ibu. Kak Rosnah memandang Syuhada dengan pandangan yang penuh tanda tanya.
Syuhada, kamu nak buat apa dengan rakaman tu? Syu nak pastikan peguam itu menerima balasan yang setimpal, Kak. Tapi tolong jangan beritahu ibu tentang perkara ini. Kak Rosnah mengangguk faham. Baiklah, akak akan usahakan. Tengah hari itu, Syuhada makan tengah hari bersama ibu mertuanya seperti biasa. Makcik Aminah kelihatan sedikit ceria berbanding minggu lalu, namun kesan lebam di pipinya masih kelihatan samar-samar. Syuhada menggenggam erat tangan ibu mertuanya dengan penuh kasih sayang sambil berkata di dalam hati, "Ibu, tidak lama lagi semuanya akan berakhir. Keadilan akan ditegakkan." Hari Isnin yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Pemindahan hak milik Menara Perdana kepada Kencana Perdana SDN Bihadi telah selesai sepenuhnya secara rasmi. Kini, Syuhada adalah pemilik mutlak bangunan bernilai RM240 juta itu tanpa diketahui oleh sesiapa pun di Menara Perdana. Taufik telah menghantar notis mesyuarat kepada semua penyewa bangunan untuk menghadiri mesyuarat khas bersama pemilik baharu pada hari Isnin jam 10 pagi. Sebelum mesyuarat bermula, Syuhada bersama Taufik pergi ke bilik kawalan di tingkat bawah tanah untuk bertemu dengan Encik Sulaiman, pengurus bangunan tersebut. Selamat pagi, Encik Sulaiman. Saya Syuhada dari Kencana Perdana SDN Bihadi. Syuhada menyerahkan kad perniagaannya bersama dokumen pemindahan hak milik bangunan. Encik Sulaiman terkejut besar melihat dokumen tersebut. Adakah ini bermakna puan adalah pemilik baharu Menara Perdana? Ya, Encik Sulaiman. Dan pekerja pembersihan bernama Aminah itu adalah ibu mertua saya, Encik Sulaiman melopong, seketika sebelum mengangguk faham. Patutlah puan meminta salinan rakaman CCTV tempoh hari. Saya sudah sediakan rakaman tersebut di dalam pemacu kilat USB ini. Perbuatan Peguam Farhan Hashim memang sudah melampau batas. Kami juga tidak menyukai sikapnya yang sangat angkuh. Terima kasih, Encik Sulaiman. Saya mahu Encik Sulaiman bawa ibu mertua saya ke bilik mesyuarat di tingkat 15 pada jam 10.15 pagi nanti. Baik, Puan Pengarah. Saya akan laksanakan arahan Puan. Tepat jam 9.10 pagi, semua penyewa Menara Perdana mula memenuhi bilik mesyuarat di tingkat 15. Mereka berbisik-bisik sesama sendiri tentang siapakah pemilik baharu bangunan tersebut. Farhan Hashim melangkah masuk ke dalam bilik mesyuarat dengan langkah yang angkuh lalu duduk di barisan belakang sambil menyilangkan kakinya. Siapalah yang beli bangunan ni sampai nak buat mesyuarat bagai, sungguh Farhan dengan wajah yang tidak berpuas hati. Taufik yang berdiri di hadapan bilik mesyuarat kemudiannya bersuara, "Selamat pagi semua. Terima kasih kerana meluangkan masa hadir ke mesyuarat ini. Hari ini, saya ingin memperkenalkan pemilik baharu Menara Perdana kepada anda semua." Pintu bilik mesyuarat dibuka dan Syuhada melangkah masuk dengan penuh karisma. Penampilannya yang sangat elegan dengan sut hitam dan kasut tumit tinggi berjenama mewah membuatkan semua orang di dalam bilik mesyuarat terpaku. Dia berjalan dengan tenang ke hadapan meja mesyuarat. Farhan Hashim yang melihat Syuhada terus memperlekehkan kehadirannya. Siapa perempuan muda ni? Adakah dia pemilik baharu bangunan ni? Jangan nak melawaklah. Saya ni bayar sewa RM90,000 sebulan. Jangan nak main-main dengan saya. Syuhada memandang Farhan dengan pandangan yang sangat dingin, lalu mengukir senyuman yang penuh misteri. "Selamat pagi semua. Nama saya Syuhada, pemilik baharu Menara Perdana. Encik Farhan Hashim, peguam dari Tetuan Solusi Saksama, saya mempunyai sesuatu yang sangat istimewa untuk ditunjukkan kepada Encik hari ini." Syuhada memberi isyarat kepada Taufik untuk memasang projektor. Skrin di hadapan bilik mesyuarat memaparkan rakaman CCTV di tingkat 5 pada hari Khamis minggu lepas. Di dalam video tersebut, jelas kelihatan Farhan Hashim sedang memaki hamun Makcik Aminah sebelum melepaskan tamparan yang sangat kuat ke pipi wanita tua itu sehingga dia hampir terjatuh. Suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi sunyi sepi. Semua penyewa memandang Farhan dengan pandangan yang penuh kehinaan. Wajah Farhan berubah menjadi pucat lesi seperti mayat. Ini semua salah faham. Saya cuma mahu dia bersihkan tandas dengan betul, kata Farhan dengan suara yang terketar-ketar sambil berdiri dari tempat duduknya. Salah faham? Adakah menampak seorang wanita berusia 62 tahun adalah satu salah faham? Encik Peguam, tanya Syuhada dengan suara yang sangat tegas dan berwibawa. Wanita tua yang encik tampar dan hina itu adalah pekerja pembersihan yang telah bekerja dengan jujur di sini selama 10 tahun. Dan yang paling penting, dia adalah ibu mertua saya. Kenyataan Syuhada membuatkan seluruh bilik mesyuarat menjadi gempar. Farhan terduduk kembali di kerusinya dengan kaki yang menggeletar hebat.
Dia tidak menyangka bahawa pekerja pembersihan yang selalu dihina dan dipukulnya rupa-rupanya mempunyai menantu yang merupakan seorang jutawan dan pemilik bangunan tempat dia menyewa. Encik Farhan Hashim, hari ini juga saya akan memfailkan laporan polis terhadap Encik atas tuduhan mencederakan orang lain secara sengaja. Selain itu, mengikut terma kontrak sewaan, sebarang tindakan keganasan di dalam bangunan ini akan membatalkan kontrak sewa secara automatik. Saya mahu Encik mengosongkan pejabat Encik dan keluar dari bangunan ini selewat-lewatnya hari Jumaat ini jam 6 petang. Farhan hampir menangis lalu melutut di hadapan syuhada. Puan, tolonglah berikan saya satu lagi peluang. Jika saya dihalau dari sini, firma guaman saya akan muflis. Reputasi saya sebagai peguam akan hancur. Namun, syuhada langsung tidak menghiraukan rayuan peguam tersebut. Pintu bilik mesyuarat terbuka sekali lagi dan Encik Sulaiman membawa masuk Makcik Aminah yang masih memakai pakaian seragam pekerja pembersihan dengan sarung tangan getah di tangannya. Makcik Aminah kelihatan sangat keliru melihat suasana di dalam bilik mesyuarat tersebut. Encik Sulaiman, kenapa bawa saya ke sini? Saya ada buat salah ke? Tanya Makcik Aminah dengan suara yang bimbang. Namun, sebaik sahaja pandangannya tertumpu pada wanita muda yang berdiri megah di hadapan meja mesyuarat, dia terus terpaku. Syuhada, kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu pakai baju macam ni? Syuhada berjalan menghampiri ibu mertuanya lalu menggenggam lembut tangannya. Ibu, ada sesuatu yang Syu sembunyikan daripada ibu selama 10 tahun ini. Syu sebenarnya bukanlah suri rumah biasa dari keluarga miskin. Syu adalah pewaris kumpulan kencana dan pemilik baharu menara perdana ini. Makcik Aminah terkejut sehingga tidak mampu berkata apa-apa. Air mata mula mengalir di pipinya yang kedut. Memori 10 tahun lalu, bagaimana dia melayan syuhada dengan sangat buruk kerana menyangka menantunya itu datang dari keluarga miskin kini kembali menghantui fikirannya. Dia berasa sangat bersalah dan malu dengan sikapnya dahulu. Syu, maafkan ibu dulu sangat kejam dengan kamu. Ibu selalu hina kamu. Tapi kamu sanggup beli bangunan ini demi melindungi ibu, kata Makcik Aminah sambil menangis teresak-esak. Syuhada melutut di hadapan ibu mertuanya lalu memeluknya erat. Ibu, Syu tak pernah marahkan ibu. Syu tahu ibu dah melalui banyak kesukaran untuk membesarkan Abang Khairul. Syu sembunyikan perkara ini kerana Syu mahukan sebuah keluarga yang menyayangi Syu seadanya, bukan kerana wang Syu. Dan ibu serta Abang Khairul telah memberikan kasih sayang yang ikhlas itu kepada Syu sejak 7 tahun lalu. Syu sangat bersyukur mempunyai ibu mertua seperti ibu. Seluruh bilik mesyuarat tersentuh melihat adegan yang sangat mengharukan itu. Beberapa orang penyewa wanita turut mengesat air mata mereka. Syuhada kemudiannya memandang ke arah Farhan Hashim yang masih melutut di lantai. Encik Farhan, jika Encik mahu saya pertimbangkan laporan polis ini, Encik mesti melutut dan meminta maaf kepada ibu mertua saya sekarang juga. Tanpa berfikir panjang, Farhan merangkak ke arah Makcik Aminah lalu sujud di kakinya. Makcik Aminah, maafkan saya. Saya peguam yang tidak berguna. Saya janji tidak akan buat lagi. Tolonglah maafkan saya. Makcik Aminah yang berhati mulia itu memandang peguam tersebut dengan rasa simpati. Bangunlah, Encik. Saya sudah maafkan Encik. Tapi tolonglah, jangan sesekali buli orang yang lebih lemah daripada kita lagi selepas ini. Syuhada mengangguk setuju. Baiklah, memandangkan ibu mertua saya telah memaafkan Encik, saya tidak akan meneruskan laporan polis. Tetapi Encik tetap perlu mengosongkan pejabat Encik sebelum hari Jumaat jam 6 petang. Keputusan saya adalah muktamad. Farhan yang tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya akur dan beredar dari bilik mesyuarat dengan penuh kehinaan. Selepas semua penyewa keluar, Syuhada membawa ibu mertuanya ke tingkat paling atas menara perdana, di mana terdapat sebuah taman bumbung yang sangat indah dengan pemandangan bandar raya Kuala Lumpur yang sangat memukau. Angin sepoi-sepoi bahasa meniup lembut rambut mereka. Ibu, Syu ada satu tawaran untuk ibu. Bermula esok, Syu mahu ibu berhenti kerja sebagai pekerja pembersihan. Syu mahu melantik ibu sebagai pengarah fasiliti menara perdana ini dengan gaji bulanan sebanyak RM15,000, lengkap dengan pejabat sendiri dan seorang setiausaha peribadi. Makcik Aminah terkejut besar. Apa? Pengarah fasiliti? Syu, ibu ni orang tua yang tak berpelajaran, mana layak pegang jawatan besar macam tu? Layak ibu. Sepanjang 10 tahun ini, tiada sesiapa yang lebih mengenali setiap sudut bangunan ini melainkan ibu. Ibu tahu apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana mahu menjaga kebajikan para pekerja di sini.
Tambahan pula, Shu sudah memindahkan 30% hak milik bangunan ini atas nama ibu sebagai hadiah penghargaan daripada Shu. Makcik Aminah sekali lagi menangis terharu lalu memeluk menantunya dengan erat. Terima kasih, Shu. Kamu adalah hadiah terbaik yang Tuhan kirimkan dalam hidup ibu. Pada hujung minggu tersebut, Syuhada akhirnya menceritakan segala-galanya kepada suaminya, Khairul. Pada mulanya, Khairul sangat terkejut dan menyangka isterinya sedang membuat lawak. Namun, setelah melihat dokumen hak milik Menara Perdana dan mendengar penjelasan lengkap daripada ibunya, Khairul akhirnya menitiskan air mata. Dia memeluk Syuhada dengan penuh kasih sayang. Shu, abang tak kisah siapa pun diri Shu, sama ada anak jutawan atau suri rumah biasa. Abang tetap cintakan Shu seadanya. Abang bangga dengan Shu kerana telah melindungi maruah ibu. Sejak hari itu, Makcik Aminah berpindah tinggal bersama mereka di sebuah rumah banglo mewah di pinggir kota Kuala Lumpur yang dibeli oleh Syuhada. Yusuf sangat gembira kerana kini dia boleh bermain dengan neneknya setiap hari. Setahun telah berlalu dengan pantas. Kini, Menara Perdana dikenali sebagai salah sebuah bangunan komersial yang paling harmoni di Kuala Lumpur. Kebajikan para pekerja pembersihan dan pengawal keselamatan telah dipertingkatkan dengan kenaikan gaji dan kemudahan yang lebih selesa di bawah pengurusan Makcik Aminah sebagai pengarah fasiliti yang baharu. Tiada lagi kes buli atau penghinaan terhadap golongan pekerja bawahan di bangunan tersebut. Pada suatu petang hari Sabtu, keluarga bahagia itu berkumpul di Taman Bumbung Menara Perdana. Yusuf sedang berlari keriangan mengejar rama-rama di celah-celah bunga yang mekar indah. Khairul pula sedang sibuk mengambil gambar ibu dan isterinya yang sedang duduk berbual mesra di atas bangku taman. Makcik Aminah memandang Syuhada dengan senyuman yang penuh kebahagiaan. Shu, sepanjang 63 tahun hidup ibu, inilah tahun yang paling bahagia dalam hidup ibu. Terima kasih kerana telah mengubah hidup ibu dan mengajar ibu tentang erti kasih sayang yang sebenar. Syuhada membalas senyuman itu lalu menggenggam erat tangan ibu mertuanya. Sama-sama, ibu. Shu juga bahagia kerana akhirnya memiliki sebuah keluarga yang lengkap dan penyayang. Kisah ini mengajar kita bahawa kebahagiaan yang sebenar tidak terletak pada harta kekayaan semata-mata, tetapi pada keikhlasan hati, saling menghormati dan kebolehan untuk memaafkan kesalahan masa lalu. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan kehangatan kepada hati anda semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami sehingga ke penghujung cerita ini.